Kononnya nak pergi bazar Ramadan. Tik, 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 tik. Cepatlah. Kamu masuk dari belakang. Aziz dekat depan ke? 5,000 cukup tak bawa? Ha? Masuk. Cukup lah kan? Dulu orang tua-tua dulu tak payahlah nak fikir sabuk pasal wire lah, charger lah. Dan ni sampai-sampai kita kena fikir pasal benda menatang ni. Oh, anak aku balik dah. Bel saya hat biru tu aku dah cat hitam. Mula ingat nak tukar kan hat barunya. Kata tak maulah sayang duit. Kalau sayang duit bazir. So aku cat je lah hitam. Jadilah macam baru. Cuma yang bawa kereta tu je lah aku tak cat lagi. Lama punya. Ya tak sebelum balik dah. Buat peyuh. Penuh lah kata boot kami. Tunggu Oya pula main lagi satu kereta. Ya Allah, hai. Susah payah lah ada 2-3 bulan rumah. Sebab penat sungguh. Macam kau angkut je pada keramat. Nanti tinggal sayang tak nak siapa makan. Pukul lok habis pun dalam mari tu. Repek lah apalah. Lantak lah ha. Tak apa yang macam cengkala. Bukan aku kisah lah lain. Tudung saji hati-hati orang kampung kan. Kalau hang tengok belah sana punya dapur, hang tengok belah sana dapur, lagi macam dapur. Tak tahu dapur ke apa ke. Jom kita pergi melawat sebelah. Aku nak kena buat kek, nak biji. Lepas tu nak ajak hampa buat kek tu, nak ajak hampa buat rendang, nak ajak hampa buat apa, tak tahu lupa apa dah. Mereka nak main melawat tengok dapur sebelah ni yang semak ni. Ha? Ini lagi lah macam kedai periuk. Inilah bengkel sebenar. Tengok, dia tak macam orang kampung. Atas peti air pun ada periuk. Atas periuk ada tudung saji. Inilah kampung. Dia kalau aku tutup, terus nampak macam clean dia. Nantilah aku ambil gambar malam. Sebab ni nampak cahaya kan. Jadi orang tak tahu pun kata belakang tu ada dapur, belakang ni ada pancuk. Macam tu cerita dia. Faham ke tak? Okay. Dah, dia masuk. Dia boleh main spray racun tak? Jadi bayangkanlah. Semayang, Zuhur, seronok kan? Semayang waktu Zuhur yang tak payah fikir apa nak kena masuk kerja. Kan? Nak kena ambil anak pada sekolah, tak payah fikir. Tu view dia macam ni. Ni kita tak masak lah? Tak payahlah. Kita pergi berjalan lah, beli-beli kuih. Ya. Dengan Oya pelesik batang kali. Bila kita nak pergi beli orchid. Tikar ni boleh buka sekejap dia meleding nanti. Apa tu? Ni kursi ni boleh dekat uji. Sedap juga. Allah. Macam-macam kursi lah. Ada kursi lipat, ada kursi panjang, ada. Semenjak puasa ni tak ada isi ni. Tukang. Tak boleh buat ayam masak cabai hidup tak sedap. Boleh buat rendang ataupun dauja.
Allahu Akbar. Oh, hari ni nak bancuh ayak gula. Makan ayak gula. Sirap rose sedapnya. Semalam aku masak beli sirap rose FNN tu. Bubuh pelaga, buah cinta manis, buah pandan, bubuh lagi rose apa semua gerbuk-gerbak. Bos biji macam rumah orang nuri. Hanya makan tu lah. Sepanjang bulan puasa ni 2 kali je aku makan nasi. Apa tahu tak? Tak boleh nak telan nasi tak lalu. Tapi dah siap dah kuih raya kami atas meja. Semua ni orang bagi. Buat dalam. Ni Kak Ida bagi loyang pedas, loyang manis. Lepas tu kami pun ada vending machine juga. Vending machine kami tarik ya. Dia kata belakang ni ada haram yang besar. Belakang Caltex lah tu. Parking. Berapa tahun tak pasal Ramadan. Wanginya bau, ha? Tak ada kot. Melainkan kalau aku beli belon tu orang pelik tak juga. Baru selangkah. Assalamualaikum Tok Ri dah. Apa tu hari? Tak ada satu. Ringin kan? Gila. Kalau tak okey kan buka lah. Buka kacang. Kalau tak okey kita buka lah tu kacang kita. Apa ni kak? Rempah untuk ayam madu. Oh. Ya, kita kena perhabiskan look kita. Sedap je. Ha? Macam mana? Look rendang sama kita main sotong 2 minggu sudah pun tak ada lagi. Ringin. Satu lah kita share. Share 3 orang. Daging ke ayam? Kita share 3 orang. Tak tahu? Ni campur boleh? Macam kala ayam. Nasi tak nak? Nak lauk je? Lauk je boleh. Ni Ali ni suka lah ni bazar-bazar Ramadan ni. Dia suka shopping. Nanti dah nak bawa dia. Dia pada kelas lagi. Sedapnya ayat lembu. Tapi saya sejuk kita makan. Sedaplah peneram. Di sini tak crowded lah, seronok lebar. Cuaca apa hari ni best, tak hangat.
Oh, dijual lemang saja? Bagus, menarik. Tengok ni. Duit banyak tapi beli 2 ketui je. Nampak macam mana? Dekat tu je beli telan. Tak bazir. Tak bazir. Faizul dengan Amy lah ni. Nasi Dia akan ambeng. datang hari Jumaat nanti. Jumaat ni Faizul main. Kena bawa di sini. Si ambeng. Aku tak boleh terlalu si ambeng tu. Time dia pergi mi je lah. Situ pun tak boleh masuk. Kejut. Orang tegak. Rasa kedap. Tapi lah asal ni kalau makan bulan puasa, besok lapar. Oh, is it? Sebab dia masam kan. Tapi bolehlah try. Nah, ni kuah saya. Memang laksa kita kuah pucat. Bukan pucat kan. Dia bukannya warna ni. Dia tak merah. Dia masam-masam. Satu. Jauh tu Datuk datang sini tu. Ada rumah kat sini. Oh ya. Jual laksa je? Dia jual laksa je. Saya buat baju juga sebenarnya. Saya minta Datuk sebenarnya. Oh ya ke? Tapi saya stop buat pasal PKP kan. Siapa nama? Saya sini. Driver pakcik tu lah. Oh. Sikit kat rumah je saya lepasan get marah dia. Alright. Dah bagi. Allah ni tu. Terima kasih. Kau beli gambar lagi beli. Maaf lah beli satu je. Pukul sikit. Ha? Boleh. Satu, dua. Okey. Macam asal beras tetel lah. Tunggu Faizul seronok main dengan dia. Dia suka beli. Ada yang gepuk lah. Aku ni perut kecil. Allah. Lagi? Gigi aku suruh hari spray air kat tingkap ni supaya apa boleh tengok lampu kat pokok ni. Sebab suka mini kelabu, buka aircon tadi. Gigi ni duduk dalam gelap. Okey. Do. U-turn. Retort. Dengan telur rebus dengan ikan kering. Lagi apa? 3 benda tu lah. Sama belacan. Umi belacan. Dah. Kalau rajin aku buka paceri tu. Kalau rajin. Tapi tak mah. Nak nasi, bendi. Bendi tunjuk je buka aku makan pun. Lagi nasi kandang. Tak larat lah nasi lemak. Tak masuk tekak dah 3 hari ni. Tak mau lah. Semalam tapi semalam kami pi apa nama? Bazar. Mini more. Rasa-rasa semua bihun sup tu paling win. Aku tak ambil kot video bihun sup semalam. Sedap lah. Dia taklah sesedap aku buat, of course lah. Tapi sedap untuk level-level bazar. Cayak-cayak, curut-curut. Sesuai untuk more. Dia tak mengenyangkan. Faham tak? Dia tak sedap sangat. Ni laki hang pukul apa balik? Tak, selalu beret-beret askar kan macam ni. Pentang macam ni. Beret askar kan? Di rumah kesihatan. Macam bentuk mana? Bentuk badan hang lah. Kan? Pakai lengan pendek tapi pakai tudung. Masak apa hari ni? Aku semalam lelaki aku tak balik. Hutan. Walaupun kita dalam hutan, tapi tetaplah Tuhanku punya kek akan sampai ke aku juga. Setah berbantak. Buka lah. Kek buah ceri lebih. Extra cherry. Cute-nya. Bukalah hang pun. Kotak dalam kotak. Sekotak je kata ni tuanku. Itu ceri lebih. Banyak ceri. Kita potong makan lah. Kuih raya dengan biskut raya. Sedap makan sebelum raya. Hari raya tak lalu dah. Ini Puan Eliza bagi Mak Faizul. Tak ni. Handmade
tart ni kesukaan tuanku. Ni original tart, bentuk tart dulu. Dulu aku lah duk kapit bagi ada chop keliling tart ni. Haji ni kena rendah lagi. Ni tuan arkitek dari tukang reka bina. Betul ke aku sebut? Betul lah. Oh, yang ni jangan tunjuk lagi. Yang ni benda lain. Yang ni karya lain. Yang ni tak bawa? Ya. Okay, lepas tu di sini ada staircase lah. Corporate sekali dengan daripada bawah tu. You play around dengan dia punya steps semua ni. Okay, then this is the hallway. Apa ayak lah kata? Dah halam bunian dah. Dah. Aku lah puteri bunian duduk kat sini. Terus lagi. Dah. Dah hampa beli tak mengaku pula. Daripada panas. Itulah hari ni hangat sungguh pasal Ramadan tu. So ni Bidang lagi. bagi nasi kandak. Wintot. Makan telur rebus. Ayam. Berapa hari ni apa beli? Meriah lah kata. Murah. Yang ni apa tu tak 5 biji RM3. Ya Allah. Ni kita jual berlipat. Murahnya. Ini aku beli sebab nak rasa. Padahal aku nak buat dah esok. Ni tak payah potong. Ni dah beli kali kedua dah. Kan? Tak payahlah. Biar Dia kering. Biar macam tu je. Ni mori lah kan? Yalah. Murid kita pun berapa ya? 9. Kejap dia. Kita semayang dulu. Kita ni tak ada Tok Yu. Nasi kandak kena buat Tok Yu sikit kat nasi. Oh, Sur. Aziz. Ha? Pusat-pusat ni ada kau pergi kencing ujung-ujung waktu. Kencing pun tak ada. Rendang. Yang ni apa nama ni dia buat sendiri hari. Dia beli. Follower bagi lemang. Saling beli. Dia nak ajak, dia kata Tok nak ajak tak, nak belajar tak buat ketupat. Anyam ketupat nasi dia boleh main ajak dia kata. Okay, hari ni ramai sikit 2 talam okey lah, boleh dimaafkan. Nak apa?